Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam Malaysia Madani dan salam MPG Kampus Tawau. Selamat datang ke forum istimewa kami yang bertajuk Aspirasi Pendidikan dan Masa Depan Guru Malaysia. Saya Rushdani Rafiq selaku moderator dan selaku barisan panelis utama yang akan membincangkan isu pendidikan pada hari ini. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Maka marilah kita bersama-sama memperkenalkan diri agar penonton dapat mengenal kita dengan lebih dekat. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Sazari bin Rosli selaku guru sekolah rendah St. Patrick Tawau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Ali Ganesh bin Nordin selaku pensyarah akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Dan saya Rushdani Rafiq selaku guru besar SK Taman Tawau, Sabah. Okey, mari kita telusuri aspirasi pendidikan dengan lebih mendalam. Encik Muhammad Hafiz Hazri, apakah aspirasi utama yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan kita? Terima kasih, Justin. Sistem pendidikan Malaysia mempunyai beberapa aspirasi utama. Pertama sekali, melahirkan rakyat yang berilmu, pengetahuan dan berketerampilan. Kedua, membangunkan insan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Ketiga, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu walaupun berlainan latar belakang. Kita juga menekankan keseimbangan jasad. Kita juga menekankan keseimbangan JERI, iaitu jasad, emosi, wahani dan intelek. Aspirasi terkini termasuk melahirkan warga negara global yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa namun masih mengekalkan jati diri nasional. Dua ni terdepankan apa tahu. Encik Rusdan, berdasarkan pengalaman anda, adakah sistem kita kini berada di landasan yang betul untuk mencapai aspirasi ini? Baiklah, secara jujur kita mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan termasuk komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia dalam transformasi pendidikan, peningkatan peruntukan bajet pendidikan dan peningkatan literasi digital. Namun, cabaran yang dihadapi masih besar. Jurang digital antara bandar dan luar bandar masih ketara. Beban tugas guru yang semakin meningkat kadangkala menjejaskan fokus kepada pengajaran. Sistem penilaian yang masih berorientasikan peperiksaan juga perlu dikaji semula untuk selari dengan aspirasi holistik, iaitu secara menyeluruh. Encik Ahmad Ali Ganesh, bagaimanakah guru-guru di akar umbi merasakan aspirasi ini? Adakah ianya dirasai atau sekadar di atas kertas? Pada pandangan saya, sebagai guru yang berada di sekolah, saya akui terdapat jurang antara aspirasi di peringkat polisi dan realiti di media. Guru-guru sering terbelenggu dengan paperwork, meeting dan tekanan untuk mencapai KPI tugasnya. Aspirasi holistik ini kadang-kadang terabai kerana tumpuan kepada akademik. Namun, dengan sokongan pentadbir yang memahami visi sebenar pendidikan serta kolaborasi antara guru, saya yakin perubahan positif ini boleh dilaksanakan secara berkelanjutan. Encik Ali Ganesh, di manakah peranan guru dalam seluruh ekosistem perubahan ini? Peranan guru telah berubah secara drastik. Dahulu, guru sebagai sumber ilmu. Kini, dengan akses internet, guru perlu berperanan sebagai pemudah cara pembelajaran, mentor digital, dan pembina sasiah pelajar. Kita bukan sahaja mengajar subjek, tetapi membentuk karakter dan kemahiran insan. Dalam era digital ini, guru juga perlu menjadi filter kepada maklumat yang banyak di internet, membimbing pelajar, membezakan antara fakta dan fiction. Okey, jawapan yang menarik. Mari kita dengar pendapat seterusnya daripada semua panelis tentang cabaran utama dalam mencapai aspirasi pendidikan ini. Berikut adalah soalan-soalan yang kita akan bincangkan.
Pertama sekali ialah bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan mempengaruhi kurikulum semasa. Baiklah, sebelum itu izinkan saya melontarkan idea saya. Falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK menjadi asas dalam dan panduan utama sistem pendidikan Malaysia. Ia memastikan pendidikan tidak hanya menumpukan kepada pencapaian akademik tetapi juga pembentukan insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Kurikulum semasa seperti KSSR dan KSSM dibentuk berasaskan prinsip FPK dengan menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Subjek seperti pendidikan moral, pendidikan Islam dan sivik diterapkan bagi membina nilai murni dan jati pelajar. Pendekatan pendidikan abad ke-21 PAK 21 yang menekankan komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritikal turut mencerminkan hasrat FPK untuk melahirkan pelajar holistik dan berdaya saing. Bagaimanakah pendapat panelis yang lain? FPK juga turut mempengaruhi dasar pendidikan melalui penggubalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Plan ini secara jelas menjadikan FPK sebagai tunjang utama kepada semua transformasi pendidikan negara. Setiap anjakan strategik yang digariskan dalam PPPM seperti meningkatkan kualiti guru, memperkukuh kurikulum, mengurangkan jurang pendidikan antara luar bandar dan luar bandar, serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ini semua berpaksikan kepada nilai dan matlamat yang terkandung dalam FPK. Sebagai contoh, anjakan ke-11 PPPM menekankan pembentukan sistem pendidikan yang menegakkan nilai dan etika, iaitu teras utama FPK yang menekankan pembinaan akhlak dan moral pelajar. Seterusnya, FPK juga turut menjadi asas kepada pengubalan kurikulum pendidikan teknikal dan vokasional atau lebih dikenal sebagai TVET yang kini semakin diperkasakan di Malaysia. Kurikulum TVET dirangka bukan sekadar untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir, tetapi juga untuk melahirkan individu yang mempunyai nilai murni, etika kerja yang tinggi dan kesedaran sosial. Hal ini jelas memperlihatkan bahawa prinsip keseimbangan FPK turut diaplikasikan dalam bidang pendidikan kemahiran. Secara keseluruhannya, FPK mempengaruhi semua aspek kurikulum daripada perancangan, pelaksanaan hingga penilaian bagi memastikan sistem pendidikan di Malaysia melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan berjati diri selaras dengan matlamat pembangunan negara. Seterusnya, saya akan melontarkan satu soalan, iaitu apakah halangan terbesar dalam pelaksanaan dasar pendidikan di Malaysia? Pada pendapat saya, antara halangan utama ialah kekurangan infrastruktur dan kemudahan asas, khususnya di luar bandar, yang menyukarkan pelaksanaan dasar berasaskan teknologi dan menyebabkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar. Kedua, kompetensi guru yang tidak mencukupi dalam mengadaptasi dasar baharu seperti PAK 21 dan pembelajaran digital akibat latihan dan sokongan yang terhad. Seterusnya, birokrasi serta beban pentadbiran yang melambatkan penyampaian maklumat dasar dan mengurangkan fokus guru terhadap pengajaran. Seterusnya, manakala pada pendapat saya, birokrasi serta beban pentadbiran yang melambatkan penyampaian maklumat dasar dan mengurangkan fokus guru terhadap pengajaran. Selain itu, kekangan keuangan juga serta sumber manusia termasuk kekurangan tenaga pakar dan peruntukan untuk latihan, infrastruktur serta bahan pengajaran. Yang kelima adalah jurang digital dan ketidaksamaan akses di mana pelajar miskin atau di kawasan pedalaman sukar untuk mengikuti pembelajaran digital. Okey. Pada pandangan saya pula, sikap negatif dan penolakan terhadap perubahan dalam kalangan guru, pentadbir dan masyarakat yang menjejaskan keberkesanan pelaksanaan dasar ini. Ketidakseragaman pelaksanaan juga serta pemantauan yang kurang menyebabkan keberkesanan dasar berbeza antara setiap sekolah. Kesimpulannya,
Pelaksanaan dasar pendidikan di Malaysia memerlukan pendekatan yang holistik dengan penambahbaikan dari segi infrastruktur, latihan guru, sokongan kewangan dan kerjasama semua pihak agar transformasi pendidikan dapat dilaksanakan secara inklusif, berkesan dan mempan. Terima kasih Encik Rusdan. Dari sudut hala 7, adakah aspirasi ini? Terima kasih Encik Rusdan. Pada pendapat anda, dari sudut hala 7, adakah aspirasi ini selari dengan perkembangan semasa dunia pendidikan? Baiklah, soalan yang baik yang anda tujukan kepada saya, Encik Hafiz. Dunia pendidikan kini mengalami transformasi besar-besaran. Aspirasi kita perlu selari dengan tren global seperti STEM, pendidikan 4.0 dan digitalisasi pembelajaran. Malaysia telah melancarkan dasar pendidikan digital 2021 hingga tahun 2025 yang menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan pendidikan kita tidak ketinggalan. Namun, persoalannya, adakah kita bergerak cukup pantas untuk mengejar negara maju? Ini yang kita perlu bincangkan pada hari ini. Dasar pendidikan digital 2021 hingga digital 2025 menunjukkan komitmen kerajaan Malaysia untuk memodelkan sistem pendidikan sejajar dengan revolusi industri 4.0. Matlamatnya ialah membangunkan ekosistem pendidikan digital yang inklusif dan mampan bagi melahirkan pelajar yang celik digital, kreatif dan inovatif. Namun, berbanding negara maju seperti Korea Selatan, Finland dan Singapura, Malaysia masih di peringkat pertengahan. Walaupun sekolah telah menerima peranti digital, penggunaannya belum optimum dan ramai guru masih sukar menyesuaikan PDPC ke arah digital. Jurang digital antara bandar dan luar bandar, khususnya di Sabah dan di Sarawak, juga menunjukkan keberkesanan dasar ini. Seterusnya, latihan profesional guru perlu dipertingkat kerana kemudahan teknologi tidak bermakna tanpa kemahiran dan perubahan budaya pengajaran. Selain itu, isu keselamatan, cyber dan etika digital turut perlu diberi perhatian bagi membentuk pelajar yang berakhlak serta bertanggungjawab dalam dunia digital. Kejayaan dasar ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia, sektor swasta, institusi pendidikan, komuniti dan ibu bapa. Ini bertujuan bagi memastikan pelaksanaannya berkesan. Jika semua pihak berganding bahu, Malaysia berpotensi mencapai taraf pendidikan digital setanding negara maju. Kesimpulannya, dasar pendidikan digital 2021 hingga 2025 merupakan satu plan hala 7 yang berpotensi besar dalam mentransformasikan pendidikan negara ke arah masa depan yang pantas, yang lebih progresif. Namun, persoalannya adalah, adakah kita bergerak cukup pantas untuk mengejar negara maju? Masih terbuka untuk dijawab. Kejayaan dasar ini tergantung pada sejauh mana kita mampu menutup jurang digital, meningkatkan kemahiran guru, serta membina budaya pembelajaran digital yang inklusif dan menyeluruh. Jika semua pihak memainkan peranan masing-masing dengan komitmen yang tinggi, tidak mustahil Malaysia mampu berdiri seiring dengan negara maju. Bak kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Dalam melahirkan generasi berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi cabaran dunia digital. Okey, seterusnya kita beralih kepada hala 7. Dunia berubah pantas. Encik Rusdan, kemanakah hala 7 pendidikan negara kita? Hala 7 pendidikan Malaysia sedang beralih kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 yang merangkumi 4C, iaitu communication, collaboration, critical thinking dan creativity. Kita juga melihat peningkatan dalam pembelajaran berasaskan projek PBL, pengenalan micro credential dan penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat. Yang menarik, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mula melaksanakan kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang lebih fleksibel dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR semakan yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. Encik Muhammad Hafiz Hazri, bagaimanakah teknologi mempengaruhi hala 7 ini? Pada pandangan saya,
teknologi menjadi pemangkin utama revolusi pendidikan. Sebagai contoh, artificial intelligence iaitu AI membolehkan personalized learning di mana setiap pelajar boleh belajar mengikut pace sendiri, yang bermaksud boleh belajar dengan kefahaman sendiri di rumah. Virtual reality ataupun VR dan augmented reality AR menjadikan pembelajaran lebih imersif. Big data membantu guru menganalisis prestasi pelajar secara lebih efektif. Platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, and Frog Valley telah menjadi sebahagian daripada ekosistem pendidikan kita. Encik Anik, perubahan yang tujuh ini nampak hebat kan? Tetapi adakah guru-guru ini bersedia? Apakah implikasi segera? Terima kasih Hafiz. Inilah realiti yang perlu kita hadapi. Tidak semua guru bersedia dari segi kemahiran digital dan mindset. Implikasi segera termasuklah keperluan latihan guru yang berterusan, yaitu continuous professional development. Perlukan sikap lifelong learning dalam kalangan guru. Cabaran infrastruktur juga menjadi pemangkin utama, terutama di kawasan luar bandar. Pressure untuk sentiasa update dengan teknologi baru, serta guru juga perlu selit digital, bukan sekadar boleh guna PowerPoint, tetapi mampu mencipta kandungan digital interaktif, menganalisis data pembelajaran, dan mengajar dalam persekitaran hybrid. Tapi ini dulu kau. Jadi, akulah kan. Kita teruskan dengan implikasi langsung kepada guru. Sekarang kita sampai ke intipati tugasan kami. Apakah implikasi semua ini terhadap guru? Encik Anik, mohon penjelasan. Implikasi terhadap guru amatlah mendalam. Pertama, perubahan peranan dari site on the stage kepada guide on the side. Guru bukan lagi sumber ilmu tunggal, tetapi pemandu pelajar menimba ilmu. Kedua, keperluan kemahiran baru. Penguasaan alat digital amatlah perlu. Pedagogi inovatif seperti Flip Classroom dan kemahiran menganalisis data pelajar juga diperlukan. Ketiga, beban kerja yang meningkat dengan pengurusan multiple platform digital. Ini memerlukan keseimbangan kerja supaya dapat menjamin kehidupan yang lebih baik. Keempat, etika dan literasi digital. Guru di sini perlulah menjadi model dalam penggunaan teknologi secara etika dan mengajar pelajar tentang digital citizenship. Encik Hafiz, dari sudut aspirasi pula, adakah perubahan peranan guru ini selari dengan matlamat negara? Sudah tentu. Guru sebagai ejen transformasi negara adalah penting untuk membangunkan modal insan kelas pertama. Aspirasi negara untuk menjadi negara maju memerlukan generasi yang bukan sahaja berilmu, tapi kreatif, inovatif dan mempunyai jati diri. Perubahan peranan guru ini selari sepenuhnya dengan hasrat negara. Malah, guru merupakan nadi kepada kejayaan transformasi pendidikan. Encik Rusdan, dari sudut halal 7, apakah kemahiran paling kritikal yang perlu dikuasai seorang guru pada masa hadapan? Berdasarkan trend global, 3 kemahiran paling kritikal ialah computational thinking, kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks; emotional intelligence, EQ, penting untuk mengurus hubungan dengan pelajar berbagai latar belakang; dan metacognition, keupayaan untuk mengajar pelajar cara belajar, bukan sekadar apa yang perlu belajar. Guru juga perlu mahir dalam design thinking dan kemahiran mengurus projek. Baiklah, kita hampir sampai di penghujungnya. Setelah kita bincang cabaran, mari kita bincang penyelesaian. Apakah strategi untuk guru menghadapi perubahan ini? Dari sudut pandang saya, beberapa strategi praktikal diperlukan. Salah satunya adalah pembelajaran kendiri. Guru perlu proaktif dalam menambah ilmu melalui kursus online serta webinar. Seterusnya, mempelajari professional learning communities, yaitu berkongsi amalan yang baik-baik dengan rakan sejawat, serta professional learning networks.
membina jaringan dengan educator global melalui Twitter dan media sosial lainnya, serta memanfaatkan platform seperti MOOC, Google Educator, Microsoft Educator Center dan pelbagai aplikasi yang lain. Pada pandangan saya pula, dari sudut sistem, saya mencadangkan kerajaan memperkukuh infrastruktur digital terutamanya di kawasan pedalaman, menyediakan gerak inovasi untuk guru membangunkan bahan digital. Seterusnya, mengkaji semula sistem penilaian guru yang lebih holistik. Dari perspektif saya pula selaku guru besar di sekolah, pada peringkat sekolah, pengamalan kepimpinan distributif di mana guru diberi autonomi untuk berinovasi. Selain itu, guru juga mewujudkan budaya eksperimen di mana guru boleh mencuba pendekatan baru tanpa takut gagal, serta mewujudkan kolaborasi dengan industri untuk pendedahan real world skill. Okey, bolehkah setiap panelis beri satu tip praktikal untuk guru yang mendengar? Pada pendapat saya, kita mula kecil. Pilih satu aplikasi digital yang kuasai dan kuasainya sepenuhnya dalam satu semester. Jangan cuba kuasai semua sekaligus. Okey, bagi saya pula, kita hendaklah bina jaringan pembelajaran, follow educator inspirasi di Twitter seperti TME, seperti apa lagi itu, dan banyaklah di aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook, dan sertai perbualan menggunakan hashtag EduChat Malaysia. Maka saya pula, kita perlulah menjadikan bilik darjah sebagai makmal pembelajaran. Jangan takut untuk gagal, kerana setiap kegagalan adalah data untuk improvement. Terus kita sampai ke kesimpulan. Kita telah sampai ke penghujung. Nampaknya kita telah sampai ke penghujungnya. Kita hampir lagi ke penghujung perbincangan yang sangat bernilai ini. Mari kita buat rumusan. Encik Hafiz, apakah satu pesan utama tentang aspirasi pendidikan? Aspirasi pendidikan kita adalah mulia dan perlu dicapai bersama oleh semua pihak: kerajaan, guru, ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta. Pendidikan bukan tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja dan guru. Pendidikan bukan tanggungjawab KPM dan guru sahaja. Setiap pihak mempunyai peranan dan dalam merealisasikan aspirasi ini untuk masa depan negara yang lebih baik. Encik Hafiz, bagaimana pula? Encik Resdan, bagaimana pula? Biarlah juga. Apa kan? Pada pendapat Encik Resdan, bagaimana dengan hala 7? Hala 7 pendidikan adalah dinamis dan sentiasa berubah dari zaman ke zaman. Kunci utama adalah kemampuan untuk kekal relevan, anjal dan bersedia untuk belajar semula. Guru yang berjaya pada masa hadapan adalah guru yang menjadi lifelong learner themselves. Encik Ani Tenish, akhir sekali, apakah mesej terakhir untuk rakan-rakan guru di luar sana? Kepada semua warga pendidik, ingatlah bahawa anda adalah tulang belakang negara. Walaupun cabaran hebat, peluang untuk membentuk masa depan generasi akan datang adalah lebih besar. Setiap lesson plan yang disediakan, setiap pelajar yang dibimbing, setiap innovation dalam pedagogi, ini semua menyumbang kepada masa depan negara. Teruskan berjuang dengan semangat dan kreativiti. You are making a difference. Okay. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Hafiz, Encik Ali dan diri saya sendiri, Encik Rusdan, untuk perkongsian yang sangat bernilai dan praktikal ini. Kepada pendengar, terima kasih kerana sudi untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe kepada saluran YouTube kami untuk melihat persembahan video tugasan kami nanti. See you next time. Sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam IPJ Kampus Tawau bersama menggenggam dunia, dan salam sejahtera kepada semua penonton.
Saya Rushdani Rafiq daripada Unit BM1 Ambilan PPI SMP 2025-2026. Apa yang saya dapat usulkan daripada forum yang dilaksanakan sebentar tadi ialah refleksi saya. Forum ini telah membuka minda saya sendiri tentang aspirasi sebenar pendidikan Malaysia yang seringkali terabai dalam tekanan peperiksaan. Falsafah pendidikan kebangsaan sebenarnya menekankan keseimbangan jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun realitinya sistem kita masih terperangkap dalam paradigma akademik semata-mata. Perbincangan panelis yang dilakukan sebentar tadi mengingatkan kita bahawa pendidikan berkualiti bukanlah tentang menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan sahaja, tetapi dia juga mengingatkan kita tentang pembentukan insan dalam seseorang individu itu penting, kerana melalui pembentukan insan itu kita dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia, kreatif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Aspirasi ini memerlukan komitmen semua pihak, bukan hanya sekadar guru di sekolah saja, namun kita sebagai ibu bapa, masyarakat dan kerajaan perlu memainkan peranan masing-masing untuk membentuk insan yang holistik. Transformasi ini harus bermula dari minda kita sendiri dan diikuti dengan tindakan praktikal dalam setiap aspek pendidikan. Selain itu ialah dalam transformasi digital dalam pendidikan. Perbincangan mengenai transformasi digital dalam pendidikan memberikan kesedaran mendalam tentang betapa pantasnya dunia pendidikan berubah. Dahulu kita menggunakan buku, kita menggunakan majalah-majalah, ataupun kita pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari maklumat, untuk mencari ilmu dan untuk mencari pengetahuan. Namun sekarang teknologi seperti artificial intelligence, virtual reality dan platform pembelajaran digital bukan lagi menjadi pilihan. Ia maju, ia cepat. Namun sekarang ramai individu yang menggunakannya sebagai keperluan asas. Namun di sebalik ini, realiti jurang digital antara bandar dan luar bandar kian kentara. Hal ini kerana ketidakadaan line yang bagus di pendalaman dan kekurangan kewangan, kekurangan dana untuk membeli seperti peralatan elektronik seperti telefon pintar, laptop dan sebagainya. Hal ini menggambarkan dilema antara kemajuan teknologi dan kesamarataan akses pendidikan. Guru-guru di pendalaman berdepan dengan pencabaran yang berbeza berbanding guru di bandar. Ini menunjukkan bahawa transformasi digital perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dan mengambil kira kemampuan semua pihak, bukan sekadar mengikut tren semata-mata. Itu sahaja refleksi daripada saya. Zup, WhatsApp. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz Azri bin Rosli sebagai guru sekolah rendah. Hari ini saya akan membincangkan refleksi, iaitu evolusi peranan guru. Satu pencerahan penting dari podcast ini adalah evolusi peranan guru dari Sage on the stage kepada guide on the side. Ini bukan sekadar perubahan terminologi, tetapi transformasi mendalam dalam falsafah pengajaran. Guru masa kini perlu menjadi facilitator, mentor digital dan membentuk karakter pelajar. Namun perubahan ini tidak mudah kerana ia memerlukan peralihan minda dan meningkatkan kemahiran yang berterusan. Beban guru yang semakin meningkat dengan tugas-tugas administratif sering menghalang fokus kepada pengajaran yang berkualiti. Refleksi ini membuatkan saya sedar bahawa sistem penilaian prestasi guru juga berubah selari dengan evolusi peranan ini. Seterusnya, cabaran sistemik dan penyelesaian. Perbincangan kami berjaya menganalisis cabaran sistemik dengan tepat dari beban tugas guru yang berlebihan sehingga ketidakserasian antara aspirasi dan pelaksanaan. Apa yang menarik antara aspirasi dan pelaksanaan ialah panelis tidak hanya mengemukakan masalah,
tetapi turut mencadangkan penyelesaian praktikal seperti PLC, PLN dan pembelajaran kendiri. Ini menunjukkan bahawa cabaran sistemik memerlukan penyelesaian dari tingkat atas. Guru sendiri boleh memerlukan penyelesaian dari peringkat bawah. Kolaborasi antara guru melalui komuniti pembelajaran profesional boleh menjadi pemangkin kepada transformasi pendidikan tanpa perlu menunggu perubahan dasar dari peringkat tertinggi. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Anikdin Shbinuddin selaku pencara akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau akan memberi gambaran dan refleksi terhadap tajuk yang dibentangkan sebentar tadi. Refleksi yang kelima adalah kemahiran abad ke-21 dan kesiapan guru. Perbincangan mengenai kemahiran abad ke-21 membuka mata saya tentang kepentingan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking dan creativity. Namun, persoalan utamanya ialah sejauh mana guru-guru kita benar-benar bersedia untuk mengintegrasikan kemahiran ini dalam pengajaran harian. Latihan guru yang berterusan amat penting, tetapi ianya juga perlu dilaksanakan dengan efektif dan bukan sekadar melepaskan batu di tangga. Guru perlu diberi ruang dan masa untuk menguasai kemahiran baru. Sistem pendidikan kita juga perlu lebih fleksibel dan memberi autonomi kepada guru untuk berinovasi dalam pedagogi. Akhir sekali, podcast ini berjaya menyalakan kembali semangat keguruan. Mesej motivasi dari penulis mengingatkan kita bahawa walaupun cabaran dan tantangan adalah hebat, namun setiap guru mempunyai peluang untuk membuat perubahan dalam hidup pelajar. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan negara. Setiap lesson plan, setiap kata semangat dan setiap inovasi dalam bilik darjat menyumbang kepada pembentukan generasi yang akan datang. Refleksi ini mengukuhkan keyakinan bahawa profesi keguruan adalah mulia dan perlu dihargai oleh semua pihak. Guru adalah tulang belakang negara yang membentuk masa depan Malaysia. Sekian, terima kasih.